Salam sejahtera semua. Pernah tak anda terfikir jika anda terpaksa pulang ke kampung tetapi bas terakhir sudah terlepas dan tiba-tiba muncul sebuah bas persiaran misteri yang menawarkan untuk menghantar anda pulang? Namun, tambang yang perlu dibayar mungkin bukan sekadar wang. Adakah anda masih berani untuk menaikinya? Jika anda ingin tahu, mari kita ikuti perjalanan yang mengerikan pada malam ini bersama-sama. Sekarang, cuba bayangkan situasi ini. Cahaya matahari senja bulan April yang hampir terbenam menyinari bandaraya Bangkok jatuh ke atas tubuh seorang lelaki separuh baya bernama Sak. Dia berdiri di tengah-tengah sebuah tapak pembinaan yang penuh dengan debu, bercampur dengan bau simen dan tanah yang belum kering sepenuhnya. Bunyi jentera yang tadinya bingit sepanjang hari mula senyap. Hanya tinggal suara para pekerja yang mula mengemas barang-barang mereka, bersiap untuk pulang ke tempat penginapan. Abang Sak yang berusia 45 tahun mengesat peluh yang mengalir ke matanya dengan belakang tangannya yang kasar. Hari ini adalah satu lagi hari yang sangat memenatkan. Tetapi jauh di sudut hatinya, dia berasa gembira kerana kerja berjalan lancar. Beberapa hari lagi dia akan dapat pulang ke kampungnya di Buriram untuk menyambut perayaan Songkran bersama keluarga. Hanya dengan membayangkan senyuman anak perempuannya, keletihannya hilang serta-merta. Tetapi tiba-tiba bunyi telefon bimbit model lama di dalam poket seluarnya berdering, memecah kesunyian itu. Skrin telefon memaparkan nama yang disimpannya sebagai isteri tercinta. Dia menekan butang jawab dengan senyuman, tetapi senyuman itu perlahan-lahan pudar sebaik sahaja mendengar suara di hujung talian. Ia bukan suara manja yang bertanya khabar seperti biasa, tetapi suara yang cemas dan luar biasa. Isterinya bercakap dengan pantas dan tergagap-gagap sehingga sukar difahami, tetapi ada beberapa perkataan yang menusuk terus ke gendang telinganya. Yuran pengajian anak, hari terakhir, universiti. Rupa-rupanya yuran pengajian semester pertama untuk Longgam, anak perempuan tunggal yang menjadi kebanggaannya, perlu dibayar lusa, iaitu hari pertama cuti Songkran. Ini bermakna esok adalah peluang terakhir untuk membayar yuran tersebut tepat pada masanya. Titisan peluh baru muncul di dahi Abang Sak, tetapi kali ini bukan kerana panas. Sebaliknya, peluh ketakutan. Takut akan meranapkan satu-satunya impian anak perempuannya di depan mata. Suara riuh di sekelilingnya tiba-tiba senyap dalam perasaannya. Hanya tinggal degupan jantungnya sendiri yang berdegup kencang seperti paluan gendang perang di dalam dada. Dia berbisik kembali dengan suara yang serak, "Jangan risau, Abang akan uruskan." Sebelum menamatkan panggilan, meninggalkan kegelapan yang mula menyelubungi bersama beban berat yang tidak nampak jalan keluarnya. Babak beralih ke sebuah kedai bubur nasi di tepi jalan, tidak jauh dari kamp pekerja binaan. Asap dari kuali panas berkepul-kepul bercampur dengan suara riuh rendah orang ramai selepas waktu kerja. Ia adalah suasana biasa yang dikenali semua, tetapi bagi Sak pada masa itu, ia terasa sunyi dan kosong. Dia duduk sambil menguis-nguis nasi di dalam mangkuknya, tidak menyentuhnya walau sesuap pun. Wira, seorang rakan sekerja yang lebih muda dan rapat dengannya yang duduk di hadapannya, segera menyedari kelainan itu. Biasanya, Abang Sak adalah orang yang paling berselera makan selepas penat bekerja seharian. "Abang Sak, abang okey tak?" Wira bertanya, memecahkan kesunyian. Abang Sak mengeluh panjang sebelum meluahkan segala kesusahan di hatinya kepada rakan mudanya itu. Dia menceritakan tentang yuran pengajian anaknya, tarikh akhir yang mendesak dan cuti panjang yang akan datang yang membuatkan segalanya seolah-olah buntu. Dia bercerita dengan nada suara orang yang putus asa, tetapi di matanya terpancar keazaman yang jelas sebelum dia mengucapkan ayat penting, malam ni aku mesti balik." Wira mendengar dengan senyap. Dia memandang wajah yang dibasahi tekanan lelaki yang dihormatinya seperti abang kandung. Dalam hati Wira sendiri, dia juga sedang teringatkan kampung halamannya di Surin. Suasana perayaan Songkran memanggil semua orang untuk pulang ke pangkuan keluarga. Lalu, apa yang akan terjadi jika terpaksa menempuh perjalanan jauh pada malam yang resah? Mungkin mempunyai teman seperjalanan adalah lebih baik. Pada saat itu, Wira membuat keputusan. Dia menepuk bahu Abang Sak perlahan dan berkata dengan nada yang tegas, "Kalau macam tu, saya balik dengan abang lah. Kita pergi sama-sama, lagi baik daripada balik seorang." Kata-kata mudah. Wira pada waktu itu ibarat secebis cahaya yang menyinari kegelapan Abang Sak. Dia memandang wajah rakan mudanya dengan perasaan terharu yang mendalam. Mereka berdua bergegas menghabiskan bubur nasi pada malam itu.
tanpa menyedari bahawa janji yang lahir dari keprihatinan dan persaudaraan pada malam itu akan membawa mereka ke satu perjalanan yang tiada jalan pulangnya. Keadaan di stesen bas Mocik 2 pada malam itu tidak ubah seperti lautan manusia. Berpuluh-puluh ribu, malah beratus-ratus ribu orang menuju ke tempat ini dengan tujuan yang sama, pulang ke kampung halaman untuk bertemu keluarga semasa perayaan Songkran. Bau peluh, bau makanan, pengumuman dari pembesar suara yang hampir tidak jelas, bunyi roda beg pakaian ditarik dan suara orang bercakap riuh rendah bercampur baur sehingga memeningkan kepala. Abang Sak dan Wira masing-masing menggalas beg sandang, berhimpit-himpit menembusi lautan manusia dengan susah payah. Abang Sak yang berbadan lebih besar berjalan di hadapan, membuka jalan dengan penuh keazaman. Di dalam fikirannya hanya ada satu perkara, sampai ke kaunter tiket secepat mungkin. Manakala Wira pula mengikut rapat di belakang dengan berhati-hati. Akhirnya mereka berdua berjaya sampai ke kaunter tiket untuk laluan ke Isan Timur Laut. Keadaan mereka usah diceritakan. Peluh membasahi baju sehingga lencun, nafas tercungap-cungap. Abang Sak menjengukkan mukanya ke tingkap kaca kecil dan menjerit mengatasi bunyi bising di sekelilingnya buriram. 2 tiket. Pekerja kaunter tiket yang kelihatan sangat letih itu memandang mereka sekilas sebelum menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab dengan nada yang datar tetapi amat menyakitkan. Bas terakhir ke Buriram sudah berlepas. Kata-kata itu ibarat tukul besar yang menghentam tepat di jantung Abang Sak. Segala harapan yang baru dibina hancur berkecai dalam sekelip mata. Bunyi riuh rendah di sekelilingnya tiba-tiba menjadi senyap dalam perasaannya. Kakinya terasa lemah sehingga hampir tidak mampu berdiri. Wira terpaksa memaut lengannya. Mereka berdua berundur dari situ, berdiri kaku di tengah-tengah orang ramai yang masih bergerak sibuk. Mereka seolah-olah menjadi sebuah pulau kecil yang dikelilingi oleh arus deras. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang? Apabila jalan pulang yang biasa nampaknya telah tertutup rapat. Mereka berdua berjalan tanpa tujuan sehingga sampai ke satu sudut gelap di belakang stesen bas. Di sini ia seperti dunia yang lain. Cahaya lampu yang malap menampakkan timbunan sampah dan tumpukan minyak enjin di atas lantai simen. Abang Sak terduduk di tepi longkang seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Kedua-dua tangannya memegang kepala. Impian anak perempuannya, harapan keluarganya, semuanya musnah di depan mata. Wira juga buntu, tidak tahu bagaimana hendak memujuk abangnya. Dia hanya mampu berkata, "Abang, sabar bang. Esok pagi kita cari jalan lain." Tetapi kata-kata itu terasa begitu ringan dalam situasi sebegini. Dan pada saat harapan hampir padam sepenuhnya, tiba-tiba sebuah bas persiaran muncul dan berhenti dalam kegelapan itu dengan senyap. Ia bukan bas yang masuk ke platform biasa, tetapi ia merangkak masuk seperti seekor ular. Bas itu sangat lama, cat badannya pudar sehingga hampir tidak dapat dikenali warnanya. Tiada nama syarikat, tiada papan tanda destinasi. Hanya cermin hadapan yang kusam dan penuh dengan habuk. Kemudian, susuk tubuh seorang lelaki turun dari pintu bas. Dia adalah seorang konduktor bas yang kurus kering, matanya cengkung dan dia memandang mereka berdua tanpa berkelip. Dia tidak menjerit memanggil penumpang seperti orang lain. Sebaliknya berjalan terus ke arah mereka dan berkata dengan suara yang serak dan perlahan seperti bisikan korat Buriram Surin kami lalu. Perkataan Buriram yang keluar dari mulut lelaki itu ibarat suara dari syurga bagi Abang Sak. Dia terus bangun berdiri, matanya kembali bersinar. Pergi, pergi, jawabnya pantas tanpa teragak-agak walau sesaat. Wira merasakan seram sejuk menjala di tulang belakangnya. Ada sesuatu yang tidak kena. Bas ini, orang ini, suasana ini, semuanya terlalu menyeramkan. Tetapi apabila dia berpaling dan melihat mata Abang Sak yang telah berubah dengan harapan terakhir, dia tidak mampu mengeluarkan sebarang bantahan. Wira hanya mampu mengangguk pasrah dan mencapai bagnya sebelum berjalan mengikut abang yang disayanginya menaiki bas persiaran misteri itu tanpa dapat dielakkan. Sebaik sahaja langkah pertama memijak lantai bas, Wira terus merasakan sesuatu yang aneh. Bunyi bising dari luar tiba-tiba terputus hampir sepenuhnya. Hanya tinggal kesunyian yang berat dan menyeramkan sehingga menyesakkan dada. Lampu di dalam bas berwarna kuning malap berkelip-kelip cukup untuk melihat laluan sempit dan tempat duduk penumpang yang diperbuat daripada kulit tiruan yang sudah lama sehingga merekah. Tetapi
Perkara yang paling pelik di dalam bas ini bukanlah keadaannya yang usang atau kesunyiannya, tetapi penumpang-penumpang lain. Terdapat kira-kira 5 hingga 6 orang penumpang lain yang sudah berada di dalam bas. Mereka duduk berselerakan di pelbagai tempat, tetapi tiada seorang pun yang berpaling untuk melihat penumpang baru. Semua orang tetap duduk kaku dalam posisi masing-masing. Ada yang menundukkan kepala sehingga dagu mencecah dada, ada yang menyandarkan kepala pada tingkap yang gelap gelita. Wajah semua orang berada dalam bayang-bayang, menyebabkan wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas. Ia adalah keadaan kaku yang tidak normal. Kaku seperti patung-patung yang disusun atur. Kenapa tiada siapa yang bergerak walau sedikit pun? Fikir Wira dalam hati. Perasaan sejuk menjala lagi di tulang belakangnya. Manakala Abang Sak pula seolah-olah tidak perasan apa-apa. Kerana terlalu gembira akan dapat pulang ke kampung, dia terus berjalan memilih tempat duduk di tengah-tengah bas, meletakkan bagnya di rak atas dan merebahkan badannya dengan kuat sambil menghela nafas lega. Kemudian dia berpaling dan melambai Wira untuk duduk bersamanya. Wira teragak-agak seketika. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada Abang Sak, tetapi tidak tahu bagaimana hendak memulakannya. Hendak dikatakan penumpang dalam bas ini menakutkan, nampak seperti tidak munasabah. Jadi dia terpaksa berjalan dan duduk di sebelah abangnya. Pada saat itu, pintu bas tertutup dengan bunyi berdesis, diikuti dengan bunyi selat yang terkunci, seolah-olah menutup mati segalanya. Bas mula bergerak keluar dari sudut gelap stesen bas menuju ke kegelapan jalan raya di hadapan, manakala Wira tidak dapat menghilangkan perasaan bahawa mereka sedang menuju ke sebuah perangkap yang tidak kelihatan. Masa berlalu selama beberapa jam, cukup lama sehingga Abang Sak yang duduk di sebelahnya tertidur dengan dengkuran halus. Cukup lama sehingga Wira yang cuba melelapkan mata juga tidak dapat tidur. Dia hanya duduk memandang kegelapan di luar tingkap yang tiada apa-apa selain bayang-bayang pokok yang berlalu dengan pantas. Suasana di dalam bas masih sunyi sepi seperti sebelumnya. Penumpang-penumpang lain masih duduk kaku dalam posisi yang sama, tidak berubah. Ia adalah kesunyian yang amat meresahkan. Tiba-tiba, bunyi enjin yang tadinya berirama sekata mula mengeluarkan bunyi aneh. Ia mula tersengguk-sengguk seperti orang yang hampir kehabisan nafas. Seluruh bas bergegar dengan kuat sehingga Abang Sak terjaga. Lampu di dalam bas mula berkelip-kelip dengan laju sebelum semuanya terpadam. Kegelapan dan kesunyian menyelubungi segalanya dalam sekelip mata. Bas persiaran yang tadinya bergerak laju kini perlahan-lahan meluncur mengikut momentumnya sebelum berhenti sepenuhnya di tengah-tengah jalan yang gelap gelita. "Oi, apa dah jadi ni?" Abang Sak mencarut kerana terkejut. Tetapi tiada jawapan daripada sesiapa. Penumpang lain masih kaku seperti biasa, tidak menunjukkan sebarang tanda panik, yang mana ianya sangat menyeramkan. Wira tidak lagi menghiraukan keadaan sekeliling. Dalam kegelapan itu, matanya tertumpu pada sesuatu di luar tingkap. Cahaya bulan yang menembusi dahan-dahan pokok membolehkannya melihat sama-sama sebuah papan tanda lama di tepi jalan. Ia dililit oleh pokok menjala sehingga tulisannya hampir tidak kelihatan, tetapi dia tetap cuba untuk menelitinya. Akhirnya, dia berjaya membacanya. Huruf-huruf berwarna merah yang pudar pada papan tanda itu tertulis, "Awas selekoh seretus mayat." Sebaik sahaja selesai membaca, bulu roma di seluruh badan Wira meremang serentak. Nama selekoh ini terkenal dengan kemalangan-kemalangan ngeri dan kisah-kisah roh berhantu yang tidak terkira banyaknya. Kini, mereka bukan sahaja mengalami kerosakan bas, tetapi juga terperangkap di tempat terakhir yang sesiapa pun ingin berada. Dalam kesunyian itu, pintu di bahagian pemandu terbuka dengan bunyi krek. Bunyi engsel yang berkarat menusuk kesunyian, amat mengerikan. Susuk tubuh pemandu itu turun dari bas dengan perlahan. Dia tidak menunjukkan sebarang tanda cemas atau terkejut. Dia berjalan ke belakang bas dan kemudian kedengaran bunyi penutup enjin dibuka diikuti oleh bunyi logam berlaga sekali-sekala. Tetapi ia bukan bunyi seperti orang sedang membaiki. Ia lebih kepada bunyi seperti orang sedang menggeledah sesuatu. Di dalam bas, Abang Sak mula hilang sabar. Dia menggunakan lampu suluh dari telefon bimbitnya untuk menyuluh sekeliling dengan keliru. "Celaka! Rosak kat sini pula!" carutnya lagi. Tetapi Wira tidak lagi peduli tentang bas yang rosak. Ketakutannya kini tertumpu pada perkara lain.
iaitu keanehan penumpang-penumpang lain yang masih duduk kaku dalam kegelapan. Tiada siapa yang bangun untuk merungut, tiada siapa yang menunjukkan sebarang kebimbangan. Seolah-olah bas rosak di tengah-tengah selekoh 100 mayat pada waktu malam sebegini adalah perkara biasa bagi mereka. Tidak lama kemudian, pemandu bas itu kembali ke pintu. Dia tidak pun naik ke dalam bas, hanya berdiri bersandar pada bingkai pintu, membiarkan bayangnya jatuh ke dalam, lalu berkata dengan nada yang datar dan tanpa perasaan, "Enjin rosak, tak boleh baiki." Abang Sak hampir melompat ke arahnya. "Kalau tak boleh baiki, nak buat macam mana? Telefonlah, panggil bantuan." Selesai berkata, dia mengangkat telefon bimbitnya untuk menunjukkan, tetapi skrin memaparkan mesej tiada isyarat dengan jelas. Wira segera mengeluarkan telefonnya untuk memeriksa. Hasilnya sama, tiada satu bar pun. Mereka terputus hubungan sepenuhnya dari dunia luar. Pemandu itu memandang mereka tanpa berkelip sebelum menjawab dengan kata-kata ringkas yang sama, yang membuatkan mereka berasa sejuk hingga ke tulang sumsum. "Tunggu." Kemudian dia berpaling dan hilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Abang Sak dan Wira berhadapan dengan persoalan yang paling menakutkan pada malam itu. Tunggu. Tetapi tunggu untuk apa? Masa berlalu hampir setengah jam lagi, tetapi masih tiada apa-apa yang berlaku. Tiada kereta lain yang lalu, malah bayang pemandu bas yang hilang dalam kegelapan pun tidak kelihatan. Kesabaran Abang Sak akhirnya putus. Dia adalah seorang yang bekerja keras dan lebih percaya pada tindakan daripada menunggu nasib. "Aku tak boleh tunggu lagi," katanya, memecahkan kesunyian. "Kalau kita duduk macam ni sampai pagi, duit tu takkan sampai ke anak aku. Aku nak jalan kaki." Mata Wira terbeliak kerana terkejut. "Abang gila ke? Ini selekoh 100 mayat bang. Waktu malam macam ni bahaya." Dia cepat-cepat membantah. "Bahaya pun kena hadap jugalah. Lebih baik daripada duduk diam tak buat apa-apa. Ini harapan anak aku. Tahu tak? Aku tak boleh putus harapan kat sini." Nada suara Abang Sak penuh dengan keazaman yang menakutkan. Pada saat itu, Wira tahu tiada apa yang dapat menghalang abangnya lagi. Dia memandang wajah Abang Sak, silih berganti dengan bayang-bayang penumpang lain yang masih duduk kaku dalam kegelapan. Kemudian, soalan yang paling menakutkan muncul di fikirannya. Antara berjalan kaki menuju maut dalam kegelapan dengan menunggu maut di dalam bas hantu ini, yang mana satu lebih menakutkan? Akhirnya, dia membuat keputusan. Dia memilih untuk pergi bersama orang yang masih hidup daripada duduk bersama sesuatu yang dia tidak pasti sama ada masih hidup atau tidak. "Baiklah, bang. Abang pergi. Saya ikut," jawab Wira dengan nada berat. Mereka berdua mencapai beg sandang masing-masing. Abang Sak berjalan menolak pintu bas yang tidak berkunci sehingga terbuka. Bau lembap hutan pada waktu malam dan bunyi cengkerik terus menerpa masuk. Mereka melangkah turun dari bas, memijak jalan tar yang sejuk. Dalam sekelip mata, kegelapan pekat hutan di kedua-dua belah jalan menyelubungi dan menelan tubuh mereka berdua sehingga lenyap. Mereka berdua berjalan di sepanjang jalan yang gelap gelita, hanya berpandukan cahaya lampu suluh dari telefon bimbit yang menerangi beberapa meter di hadapan. Kegelapan di sekeliling mereka begitu pekat dan berat sehingga terasa seperti sedang berjalan di dasar laut yang dalam. Bunyi tapak kaki mereka sendiri bergema dalam kesunyian, bercampur dengan bunyi serangga malam yang nyaring dari hutan di kedua-dua belah jalan. Wira merasakan ada mata-mata yang tidak terkira banyaknya sedang memerhatikan mereka dari dalam kegelapan itu. Ia adalah perasaan yang membuatkan bulu romanya meremang. Dia cuba menoleh beberapa kali, tetapi tidak nampak apa-apa selain dinding hitam pokok-pokok yang menjulang tinggi. Masa berlalu hampir sejam, tetapi pemandangan di sekeliling mereka tidak berubah langsung. Wira mula perasan sesuatu yang aneh. Dia rasa seperti baru sahaja melalui sebatang pokok beringin besar yang akar-akar udaranya berjuntaian seperti misai sebentar tadi. Tetapi kenapa sekarang dia melihatnya lagi? Adakah dia tersilap pandang? Dia cuba menepis fikiran gila itu, tetapi kemudian dia terpaksa berhenti lagi apabila melihat sebiji batu yang bentuknya aneh yang dia ingat dengan jelas pernah melaluinya. "Abang Sak, tunggu sekejap." Dia menarik lengan abangnya. "Abang rasa tak kita macam berjalan berpusing-pusing kat tempat yang sama?" Abang Sak menggerutkan dahi. "Kau ni gila ke? Dah jalan jauh macam ni, mana mungkin pusing kat tempat sama?" Walaupun berkata begitu, nada suaranya mula sedikit bergetar. Untuk membuktikannya,
Mereka berdua memutuskan untuk terus berjalan untuk seketika lagi, dan kemudian pemandangan yang paling menakutkan muncul di hadapan mata mereka berdua. Pokok beringin besar yang sama berdiri megah di hadapan mereka sekali lagi. Pada saat itu barulah mereka sedar. Mereka tidak berjalan ke hadapan tetapi berjalan berpusing-pusing dalam sebuah perangkap gaib. Roh-roh jahat di tempat ini tidak perlu mengikat mereka dengan rantai. Cukup dengan hanya mencuri jalan ke hadapan. Ia tidak ubah seperti dipenjarakan di dalam penjara yang tiada kesudahannya. Jantung mereka berdua seakan-akan luruh. Hakikat bahawa mereka terperangkap dalam sebuah kitaran sumpahan adalah lebih menakutkan daripada berhadapan dengan perompak. Pada saat semua harapan hampir padam, tiba-tiba bunyi cengkerik yang tadinya riuh di sekeliling mereka serentak menjadi senyap, seolah-olah ada seseorang yang telah menekan butang mute untuk seluruh hutan. Dan dalam kesunyian yang menyesakkan itu, mereka melihat satu cahaya muncul di hujung selekuh jalan di belakang mereka. Ia adalah satu cahaya tunggal berwarna kuning kehijauan yang kusam, seperti cahaya dari sebuah lampu gasolin lama. Pada mulanya mereka fikir ia adalah sebuah motosikal, tetapi ia bergerak dengan sangat perlahan dan senyap, tidak seperti kenderaan biasa. Semakin ia mendekat, bentuknya menjadi semakin jelas, cukup jelas untuk membuatkan mereka berdua hampir berhenti bernafas. Ia adalah sebuah bas persiaran yang lain, tetapi ia adalah bas persiaran yang keadaannya hampir boleh dipanggil bangkai bas. Badan bas itu reput sehingga menampakkan besi berkarat di dalamnya. Setiap cermin tingkapnya kusam dengan kotoran yang telah melekat selama berpuluh-puluh tahun. Tayarnya kelihatan kempis seolah-olah tiada angin, tetapi ia masih boleh bergerak. Ia merangkak di atas jalan dengan senyap, hanya dengan bunyi enjin yang berdesing di kerongkong seperti irangan orang yang nazak. Kemudian, ia perlahan-lahan berhenti betul-betul di hadapan mereka berdua. Bunyi brek angin berdesis perlahan, seperti helaan nafas terakhir. Abang Sak dan Wira berdiri kaku, seolah-olah disumpah. Cahaya kuning kusam itu menyinari tubuh mereka. Jika bas pertama yang mereka naiki sudah menakutkan, bas yang ini pula adalah syaitan yang merangkak keluar dari neraka. Dan kemunculannya pada saat mereka paling putus asa ini pastinya bukan satu kebetulan. Bas maut itu berhenti di hadapan mereka. Enjinnya tidak dimatikan, tetapi tiada siapa yang turun. Mereka berdua berdiri kaku seolah-olah terpaku oleh pandangan yang tidak kelihatan. Wira adalah orang pertama yang tersedar. Dia menarik lengan baju Abang Sak dengan kuat. Suaranya bergetar sehingga hampir tidak jelas. "Abang, jangan naik. Bang, saya rasa ini bukan bas biasa." Naluri liarnya menjerit memberitahunya bahawa ini adalah perangkap, ini adalah maut yang datang dalam bentuk pertolongan. Tetapi bagi Abang Sak pada masa itu, dia berada dalam keadaan sanggup menukar apa sahaja untuk sampai ke destinasinya. Di dalam kepalanya hanya ada bayangan anak perempuannya dan tarikh akhir pembayaran yuran. Bas hantu yang menakutkan masih lebih baik daripada kegagalan yang jauh lebih menakutkan. Dia berpaling memandang rakan mudanya. Matanya keras seperti tidak pernah dilihat sebelum ini. "Habis tu kau nak aku buat apa, Wira? Nak kita jalan pusing-pusing sampai mati kebuluh kat sini? Aku kena balik. Nonggam tunggu aku." Sebaik sahaja jeritan Abang Sak berakhir, pintu bas yang tertutup rapat itu perlahan-lahan terbuka. Ia tidak terbuka dengan bunyi sistem hidraulik seperti bas biasa, tetapi dengan bunyi logam yang berkeriut seperti rintihan yang menyeramkan, menjemput mereka masuk ke dalam kegelapan di dalamnya. Abang Sak tidak berkata apa-apa lagi. Dia membetulkan beg sandangnya dan berjalan dengan tekad menuju ke pintu itu seperti orang yang dirasuk. Wira memandang belakang abangnya yang sedang berjalan menuju ke mulut maut. Dia ingin lari sejauh mungkin, tetapi kakinya kaku tidak dapat melangkah. Kemudian bayangan ketakutan ditinggalkan sendirian di jalan ini terlintas di fikirannya. Akhirnya, dia melakukan apa yang akan dilakukan oleh seorang yang penakut tetapi sayangkan kawan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berlari mengejar Abang Sak. Langkah terakhir kakinya diangkat dari jalan raya dan memijak anak tangga pertama bas itu adalah langkah yang dia tidak akan pernah dapat mengubahnya lagi buat selama-lamanya. Bunyi pintu bas yang berkeriut perlahan-lahan tertutup dengan bunyi pang, memisahkan mereka sepenuhnya dari dunia luar. Sebaik sahaja pintu itu tertutup rapat. Perkara pertama yang mereka berdua rasakan bukanlah kegelapan yang menyesakkan, tetapi kesejukan. Ia adalah kesejukan yang aneh. Bukan kesejukan dari penghawa dingin,
tetapi kesejukan yang lembap dan berat seperti melangkah masuk ke dalam sebuah bilik mayat. Ia adalah kesejukan yang meresap melalui pakaian sehingga ke tulang belakang, membuatkan mereka berdua menggigil serentak tanpa dirancang. Selepas kesejukan, datang pula bau. Bau yang menusuk hidung adalah bau yang sangat mengelirukan. Sebahagiannya adalah bau wangi bunga melati yang dijadikan kalungan dan bau asap colok yang samar, bau yang biasa bagi orang Thai dalam upacara keagamaan dan pengebumian. Tetapi yang menyeramkan ialah ada satu lagi bau yang bercampur, iaitu bau hapak seperti tanah lumpur dan daun repot, seperti bau tanah perkuburan selepas hujan. Abang Sak mengangkat lengannya untuk memeluk tubuhnya bagi melawan kesejukan, tetapi dia masih cuba berfikiran positif, cuba menutup ketakutannya sendiri. Fuh, sejuk betul ikon ni, katanya. Tetapi bagi Wira, dia tidak merasakan begitu. Kesejukan dan bau hapak ini mengesahkan naluri liarnya. Dia merasakan udara di sekelilingnya begitu berat sehingga sukar untuk bernafas. Ini bau kematian, jeritnya dalam hati. Sementara bas maut itu mula bergerak semula, membawa mereka, dua penumpang terakhir yang masih hidup, lebih jauh ke dalam malam yang tidak diketahui penghujungnya. Apabila matanya mula dapat menyesuaikan diri dengan kegelapan malam di dalam bas, Wira perlahan-lahan menoleh ke sekeliling. Pemandangan yang dilihatnya pada saat itu akan menjadi mimpi ngeri yang menghantuinya sepanjang hayat. Kira-kira 10 orang penumpang yang duduk di dalam bas ini masih duduk kaku dalam posisi yang sama, tidak berubah. Tetapi kini Wira dapat melihat butirannya dengan lebih jelas. Dan butiran itulah yang membuatkan jantungnya hampir berhenti berdegup. Lelaki yang duduk di tepi tingkap itu, lehernya terkulai pada sudut yang tidak normal, seperti orang yang patah leher. Wanita tua yang duduk di kerusi hadapan menundukkan kepala sehingga dagu mencecah dada, rambutnya yang putih kusut masai dan basah seperti baru sahaja mengalami kemalangan. Kulit setiap orang yang dilihatnya pucat lesi sehingga hampir bercahaya dalam kegelapan. Mulut sesetengah orang tenganga, mata sesetengah orang pula terbeliak memandang ke hadapan tanpa tujuan. Mereka tidak tidur, tidak sama sekali. Keadaan mereka seperti patung lilin di muzium terbiar. Semua orang kaku, dingin dan tidak bernyawa sama sekali. Pada saat itu barulah Wira faham. Dia tidak sedang dalam perjalanan bersama orang, tetapi dia sedang dalam perjalanan bersama mayat. Tetapi sementara Wira hampir menjerit ketakutan, Abang Sak yang kelihatan terlalu letih dan kehabisan tenaga tidak perasan langsung akan kengerian di hadapannya. Dia berjalan terhuyung-hayang mencari sepasang tempat duduk kosong di tengah-tengah bas, lalu merebahkan badannya dengan kuat seperti orang yang tidak bertulang. Kedua-dua matanya terpejam, hampir serta-merta, sebaik sahaja belakangnya menyentuh tempat duduk. Keletihan dan keputusasaan telah membutakan matanya. Asalkan dapat duduk, asalkan bas ini terus berjalan, itu sudah cukup baginya pada masa ini. Wira masih berdiri kaku di tengah-tengah laluan. Satu-satunya orang yang sedar di dalam kubur bergerak yang sedang meredah kegelapan dengan senyap. Apabila fikiran untuk melarikan diri dari bas maut ini terlintas di kepalanya, Wira terus berpaling ke arah Abang Sak. Satu-satunya harapannya kini adalah abangnya ini. Dia mesti mengejutkan Abang Sak dan mereka mesti mencari jalan untuk turun dari bas gila ini bersama-sama. Wira memaksa kedua-dua kakinya yang menggeletar seperti anak burung untuk melangkah di sepanjang laluan sempit bas itu. Dia berusaha sedaya upaya untuk tidak mendekati jasad-jasad tanpa roh di tempat duduk lain. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah mahu terkeluar dari dada. Akhirnya dia berhenti di sebelah tempat duduk Abang Sak. Abang Sak, abang, dia berbisik perlahan, tetapi tiada sebarang tindak balas. Wira kemudiannya memutuskan untuk menghulurkan tangan dan menyentuh bahu abangnya. Abang Sak, bangunlah, bang. Dia menggoncang perlahan, tetapi kepala Abang Sak hanya terkulai lemah seperti orang yang tidak sedarkan diri. Ketakutan mula bertukar menjadi panik. Abang Sak, dengar tak saya cakap ni? Bangun. Kali ini dia menggoncang dengan lebih kuat, tetapi hasilnya tetap sama. Abang Sak tidak bangun. Wira menatap wajah abangnya dalam kegelapan malam dan dia perasan sesuatu yang lebih menyeramkan. Nafas Abang Sak sangat perlahan dan lemah, hampir tidak dapat dikesan. Wajahnya mula pucat dan yang paling menakutkan, kulit yang disentuhnya melalui pakaian itu terasa sejuk sama seperti kesejukan udara di dalam bas ini. Pada saat itu, kebenaran yang kejam menghentam wajah Wira. Abang Sak bukan sekadar tidur lena,
tetapi dia sedang disedut tenaga hayatnya oleh sesuatu yang tidak kelihatan. Tubuhnya perlahan-lahan akan menjadi sebahagian daripada penumpang-penumpang tanpa roh yang lain di dalam bas ini. Wira menarik tangannya dengan pantas seolah-olah terkena renjatan elektrik. Harapan terakhirnya hancur berkecai. Kini dia bukan sahaja terperangkap di dalam bas bersama orang mati, tetapi dia sedang menyaksikan satu-satunya kawannya sedang nazak di hadapan mata. Wira berundur dan duduk membongkok di kerusi paling belakang. Fikirannya kosong. Ketakutan menyumbat kerongkongnya sehingga dia hampir tidak dapat bernafas. Kini, dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi selain menunggu dan melihat apa yang akan berlaku seterusnya. Akhirnya, apa yang ditunggunya berlaku juga. Bas persiaran yang meredah kegelapan itu tiba-tiba perlahan-lahan berhenti sekali lagi. Tetapi ia adalah perhentian yang tidak munasabah. Di tepi jalan tiada pondok menunggu bas, malah tiada cahaya dari rumah orang. Pintu bas terbuka sekali lagi dengan bunyi rintihan yang sama. Kemudian, susuk tubuh wanita tua yang duduk di kerusi paling hadapan mula bergerak. Pergerakannya sangat kaku dan tidak semula jadi, seperti sebuah patung tali. Dia perlahan-lahan bangun, berpusing dan berjalan di sepanjang laluan dengan perlahan. Matanya kosong dan memandang lurus ke hadapan, tidak menghiraukan Wira yang duduk kaku di belakang. Jasad itu berjalan sehingga ke pintu, melangkah turun ke dalam kegelapan dan terus lenyap. Tiada bunyi tapak kaki, tiada bunyi apa-apa pun, seolah-olah tanah di luar telah menelan jasadnya. Pintu tertutup, bas bergerak semula. Wira duduk dengan mulut ternganga, keliru dan ketakutan. Apa benda gila ni? Dan sebelum dia mendapat jawapan, bas berhenti lagi. Kali ini, jasad seorang lelaki separuh baya pula yang berjalan turun dan lenyap ke dalam kegelapan seperti yang pertama. Wira faham serta-merta, ini bukan perjalanan biasa, tetapi ia adalah penghantaran sesuatu. Bas ini sedang menghantar pulang penumpang-penumpang yang telah mati atau menghantar mereka kembali ke alam mereka. Wira mengerling ke arah jasad Abang Sak yang masih terbaring kaku. Kemudian, soalan yang paling menakutkan muncul di fikirannya. Adakah perhentian seterusnya adalah perhentian Abang Sak? Dan perhentian terakhir untuk siapa pula? Kini, penumpang atau mayat yang tinggal di dalam bas tidak sampai separuh. Kekosongan yang semakin bertambah itu sebaliknya menjadikan suasana lebih menyeramkan. Wira duduk merapatkan diri ke tempat duduk. Tangannya menggeletar sehingga dia terpaksa menggenggamnya untuk menahan getaran. Jari jemarinya mengusap sandaran kerusi di hadapannya tanpa sengaja dan dia merasakan permukaan yang kasar dan tidak normal. Didorong oleh rasa ingin tahu yang mengatasi ketakutan, dia memutuskan untuk mengambil telefon bimbitnya. Skrin menunjukkan bateri tinggal kurang daripada 5%, tetapi itu lebih baik daripada tiada langsung. Dia menghidupkan lampu suluh. Cahaya yang terang seketika itu mendedahkan satu imej yang membuatkannya hampir pengsan. Pada sandaran kerusi itu terdapat kesan kuku yang mencengkam ke dalam kulit tiruan sehingga meninggalkan alur yang panjang. Ia bukan cala biasa, tetapi ia adalah kesan seseorang yang bergelut bermati-matian melawan sesuatu. Dan ketika dia hendak mematikan lampu suluh untuk menjimatkan bateri, pancaran cahayanya secara tidak sengaja terkena pada sebuah papan tanda kecil di atas kepala pemandu. Ia bukan papan tanda yang dicetak dari kilang, tetapi sekeping papan lama dengan tulisan tangan yang comot. Matanya mengeja perlahan huruf-huruf yang pudar itu dan dia berjaya membacanya. Sampai di rumah, jasad tak tiba. Telefon di tangan Wira terpadam serta-merta, meninggalkannya tenggelam dalam kegelapan sekali lagi. Tetapi mesej itu masih terngiang-ngiang di kepalanya. Sampai di rumah, jasad tak tiba. Kini dia faham segalanya. Bas ini bukan bas yang menghantar roh, tetapi bas yang datang untuk mengambil roh mereka yang mempunyai keinginan terakhir untuk pulang ke rumah. Ia akan merealisasikan hasrat itu, tetapi sebagai pertukarannya, jasad mesti mati supaya roh dapat meneruskan perjalanan. Dia teringat kata-kata Abang Sak, "Aku mesti balik," dan berpaling memandang jasad rakannya yang terbaring kaku di atas kerusi dengan satu pemahaman yang amat mengerikan. Pemahaman yang mengerikan itu telah membangkitkan naluri terakhir Wira. Ia bukan lagi naluri untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi keinginan untuk menyelamatkan rakannya. Tidak, dia tidak akan membiarkan Abang Sak pulang dalam keadaan begitu.
Wira meluru ke arah Abang Sak sekali lagi. Kali ini, dia bukan sahaja menggoncang, tetapi dia menggunakan kedua-dua tangannya untuk memegang bahu Abang Sak dan menggoncangnya sekuat tenaga. "Abang Sak, bangun bang, bangun. Kita kena turun dari bas ni bang. Rumah macam ni kita tak boleh balik." Jeritnya sekuat hati, air mata mengalir membasahi pipi kerana ketakutan dan putus asa. Tetapi jasad Abang Sak masih lemah, terkulai seperti biasa. Matanya masih terpejam rapat. Tetapi ketika Wira hampir kehabisan tenaga, bibir Abang Sak yang pucat itu bergerak sedikit dan kedengaran bisikan yang sangat perlahan, nonggam, sebaik sahaja suara itu berakhir. Setitis air mata mengalir perlahan dari sudut matanya yang tertutup. Ia adalah setitis air mata yang mengalir melalui debu di wajahnya, seolah-olah menjadi isyarat terakhir bahawa rohnya masih berada di dalam, tetapi ia adalah roh yang sedang menuju ke destinasi terakhirnya tanpa dapat dihalang lagi. Titisan air mata itulah yang membuatkan seluruh tenaga Wira hilang. Dia terduduk di atas kerusi, kedua-dua tangan yang tadinya memegang erat bahu rakannya jatuh ke sisi dengan lemah. Dia telah tewas. Dia tidak mampu melawan kekuatan kasih sayang seorang bapa yang sanggup melakukan apa sahaja untuk anaknya. Kini, dia hanya mampu duduk melihat dan menunggu perjalanan terakhir abang yang disayanginya tiba di penghujungnya. Wira duduk kaku dalam kekalahan. Fikirannya sudah kebas. Dia tidak lagi merasakan apa-apa selain gegaran bas yang bergerak berirama, tetapi kemudian derianya dirangsang semula oleh bau. Bau wangi kalungan bunga melati dan asap colok yang tadinya memenuhi bas kini perlahan-lahan pudar, digantikan dengan bau baru yang lebih meloyakan. Pada mulanya, ia hanyalah bau samar karat besi, seolah-olah seluruh bas sedang mereput perlahan-lahan. Tetapi tidak lama kemudian, bau itu menjadi semakin kuat dan bercampur dengan bau lain. Ia adalah bau hanyir darah kering, bau yang memeningkan kepala, dan yang paling teruk, ia bercampur dengan bau busuk sama seperti bangkai haiwan yang telah mati beberapa hari. Semua bau ini menjadi semakin kuat sehingga Wira merasa mual. Dia mengangkat lengan bajunya untuk menutup hidung, tetapi ia hampir tidak membantu kerana bau busuk ini seolah-olah tidak terapung di udara, tetapi meresap keluar dari setiap inci bas ini. Dari tempat duduk kulit tiruan yang merekah, dari lantai logam yang sejuk, dan yang paling mengerikan, ia seolah-olah tersejat keluar dari jasad-jasad penumpang tanpa roh itu, termasuklah jasad Abang Sak yang terbaring kaku. Wira faham serta-merta, inilah sifat sebenar bas maut ini. Topeng yang tadinya kelihatan seperti kenderaan suci yang datang untuk membebaskan roh telah hilang. Hanya tinggal kebenaran busuk bahawa ia adalah sebuah rumah sembelih bergerak, sebuah keranda beroda yang menyimpan kematian dan perebutan di dalamnya. Dan dia sedang menyedut wap kematian itu sepenuhnya ke dalam paru-parunya. Wira hampir termuntah kerana bau kematian yang menyesakkan di sekelilingnya. Kewarasannya hampir hilang. Dalam usaha untuk mencari apa sahaja untuk menenangkan fikirannya, matanya yang keliru dan kosong terpandang cermin pandang belakang yang besar di atas kepala pemandu. Sepanjang perjalanan, dia berusaha sedaya upaya untuk tidak menghiraukan pemandu bas ini. Dia tidak mahu tahu, tidak mahu melihat bagaimana rupa orang yang memandu keranda beroda ini. Tetapi pada saat itu, dia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari cermin itu, seolah-olah ada kuasa gaib yang memaksanya untuk melihat, dan imej yang terpantul kembali adalah imej yang akan diingatinya sehingga hari kematiannya. Ia bukan wajah manusia. Apa yang terpantul di cermin itu adalah wajah sebuah tengkorak, kulit yang berkedut dan kering melekat pada tengkorak sehingga bentuknya jelas kelihatan. Tetapi perkara yang paling mengerikan bukanlah soket mata yang kosong tanpa bibola mata, tetapi senyumannya. Bibirnya terkoyak menjadi senyuman yang lebar sehingga hampir ke telinga, menampakkan gigi-gigi yang kuning dan kotor. Ia bukan senyuman mesra, tetapi senyuman seorang pemangsa yang sedang berseronok menyeksa mangsanya. Dan yang paling menakutkan ialah, di dalam cermin itu, Wira dapat melihat dengan jelas bahawa wajah tengkorak itu sedang merenung tepat ke arahnya. Senyuman itu ditujukan khas untuknya seorang. Wira segera mengalihkan pandangannya. Jantungnya berhenti berdegup seketika. Kini dia faham pemandu bas ini bukan hantu, tetapi ia adalah syaitan. Ia adalah
Maut itu sendiri yang bertugas sebagai pemandu, dan ia sedar akan kewujudannya selama ini. Ia sedang menikmati ketakutannya, menunggu dengan sabar untuk menyambutnya ke neraka yang dikawalnya. Imej senyuman tengkorak itu telah meruntuhkan benteng ketakutan terakhir Wira. Kini, di kepalanya tiada fikiran lain selain perkataan lari. Tidak kira apa yang akan dihadapinya di luar, ia tidak mungkin lebih menakutkan daripada duduk menunggu mati di dalam neraka bergerak ini. Dan peluangnya pun tiba apabila bas maut itu mula memperlahankan kelajuan sekali lagi, bersedia untuk berhenti di perhentian seterusnya, perhentian yang tidak kelihatan. Saat bunyi pintu yang berkeriut mula kedengaran, ia seolah-olah menjadi isyarat untuk Wira bertindak. Dia menoleh memandang wajah Abang Sak buat kali terakhir. Wajah rakannya masih pucat dan dingin seperti biasa. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh bahu rakannya perlahan-lahan, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, bang. Semoga abang pergi dengan tenang, bisiknya dengan suara yang bergetar, sebelum naluri untuk terus hidup mengambil alih segalanya. Sebaik sahaja pintu bas itu terbuka sepenuhnya, Wira terus melompat dari tempat duduknya. Dia berlari tanpa memikirkan apa-apa, tidak menoleh ke belakang lagi. Dia berlari meredah kesejukan dan bau busuk terus menuju ke pintu, satu-satunya jalan keluar. Tanpa teragak-agak walau sesaat, dia melompat keluar dari bas dengan seluruh tubuhnya. Tubuhnya melayang di udara seketika sebelum jatuh menghempas tanah di tepi jalan dengan kuat. Kesakitan menjalar ke seluruh buku lali dan belakang badannya, tetapi Wira tidak mempedulikannya. Dia terbaring tercungap-cungap di atas tanah dan mendongak. Imej terakhir yang dilihatnya ialah pintu bas itu perlahan-lahan tertutup sebelum ia bergerak pergi dengan senyap bersama jasad sahabat baiknya dan hilang ke dalam kegelapan selekoh 100 mayat, meninggalkannya sendirian di belakang, cedera tetapi masih bernafas. Wira terbaring di tepi jalan. Kesakitan dari buku lalinya yang mungkin terselih terasa amat menyakitkan, tetapi dia tahu dia tidak boleh terus berbaring di situ. Siapa tahu jika bas gila itu atau sesuatu yang lebih menakutkan akan kembali, dia menggunakan sisa tenaganya untuk bangun dan berlari sekali lagi. Tetapi kali ini dia tidak berlari di sepanjang jalan, sebaliknya berlari masuk ke dalam hutan di tepi jalan tanpa berfikir panjang. Dahan-dahan dan duri-duri tajam mencalarkan tubuhnya sehingga luka, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia berlari dan terus berlari sehingga buku lalinya yang cedera tidak dapat lagi menampung berat badannya. Dia akhirnya jatuh tersungkur di atas tanah yang lembap. Keletihan, kesakitan dan ketakutan menyerangnya sehingga dia hampir pengsan. Dia terbaring meniarap di atas tanah, membiarkan air mata keputusasaan mengalir dalam diam. Mungkin mati di sini lebih mudah. Dan ketika dia hampir menyerah kalah, ekor matanya terpandang satu cahaya kecil, cahaya jingga malap yang bersinar dari celah-celah pokok tebal. Ia bukan cahaya menakutkan berwarna kuning kehijauan seperti lampu bas tadi, tetapi ia adalah cahaya yang hangat, cahaya harapan. Wira mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya. Dia tidak lagi berlari, tetapi dia merangkak mengheret tubuhnya perlahan-lahan menuju ke arah cahaya itu. Akhirnya dia sampai. Dia keluar ke satu kawasan lapang kecil. Di situ terdapat sebuah rumah kayu lama bertiang tinggi, dan cahaya yang dilihatnya datang dari sebuah pelita yang tergantung di beranda. Sebaik sahaja dia merangkak sampai ke kawasan rumah itu, pintu kayu lama itu terbuka perlahan-lahan dan susuk tubuh seorang lelaki tua yang memegang tongkat keluar berdiri memandangnya dengan pandangan yang tenang. Lelaki tua itu tidak menunjukkan sebarang tanda terkejut melihat orang asing dalam keadaan teruk terbaring di hadapan rumahnya pada tengah malam, seolah-olah dia sudah tahu bahawa malam ini akan ada tetamu yang datang. Di dalam pondok kayu kecil itu, Wira duduk menggigil di atas lantai. Bau herba yang samar dan cahaya pelita yang hangat sedikit sebanyak membantu menghilangkan rasa sejuk dan kegelapan. Pak Cik Mi, lelaki tua pemilik rumah itu, duduk di hadapannya dengan tenang. Setelah Wira minum air dan lukanya di buku lali dirawat, dia mula menceritakan semua yang baru dialaminya dengan suara yang masih bergetar. Dia bercerita tentang 2 buah bas, tentang penumpang yang seperti mayat, tentang perjalanan yang berputar-putar di dalam neraka, tentang pemandu bas yang merupakan tengkorak, dan akhirnya tentang keputusannya meninggalkan sahabat baiknya. Pak Cik Mi mendengar dengan senyap
tidak menunjukkan sebarang rasa terkejut, seolah-olah cerita yang didengarnya hanyalah sebuah cerita dongeng yang biasa didengarinya. Apabila Wira selesai bercerita, Pak Cik Mi mengeluh panjang dan mula berkata dengan nada yang tenang tetapi terselit kesedihan. "Anak muda, apa yang kamu jumpa itu, orang di sini panggil bas hantu." Orang tua tu menceritakan bahawa selekoh 100 mayat ini adalah tempat kematian ramai pengembara. Ramai yang mati dengan hati yang masih berhasrat untuk pulang ke rumah. Keinginan terakhir yang kuat itu tidak hilang tetapi masih berlega-lega di kawasan ini. Dan bas hantu itu adalah kenderaan yang dicipta dari semangat dendam dan kerinduan terhadap rumah. Ia akan muncul di hadapan mereka yang sesat dan putus asa, menawarkan untuk meneruskan perjalanan tetapi dengan bayaran yang sangat mahal. Sampai di rumah, jasad tak tiba. Pak Cik Mi mengucapkan ayat itu membuatkan Wira kaku. Ia akan membawa roh kamu pulang ke rumah seperti yang dihajati, tetapi jasad harus ditinggalkan sebagai korban untuk selekoh ini. Kata-kata Pak Cik Mi mengesahkan seluruh kebenaran yang mengerikan. Wira terselamat tetapi terpaksa menanggung pengetahuan tentang nasib tragis sahabat baiknya sehingga akhir hayat. Dan itulah kisah sebuah perjalanan yang bermula dengan kasih sayang seorang bapa yang agung tetapi berakhir dengan tragedi di selekoh 100 mayat pada malam itu. Imej Abang Sak yang sanggup menukar segalanya untuk pulang ke rumah dan imej Wira yang terpaksa membuat keputusan untuk melompat demi menyelamatkan nyawa terus menjadi peringatan tentang kengerian yang menanti kita di saat kita paling putus asa. Ada cerita yang tersebar mengatakan bahawa beberapa hari selepas itu, jasad Abang Sak tanpa roh ditemui meninggal dunia di rumahnya di Buriram. Keadaannya seperti orang yang baru sahaja menempuh perjalanan jauh sehingga kehabisan tenaga. Tetapi yang lebih mengerikan, wajahnya terheruk dalam ketakutan yang amat sangat. Rohnya telah sampai ke rumah seperti yang dihajati, tetapi jasadnya terpaksa membayar tambang seperti yang dijanjikan. Kisah ini mungkin mengingatkan kita bahawa ikatan dengan keluarga dan kampung halaman adalah sesuatu yang sangat kuat. Tetapi di saat kita lemah dan buntu, berhati-hatilah dengan jalan pintas yang ditawarkan oleh kegelapan, kerana tambangnya mungkin adalah nyawa kita sendiri.